Ini adalah cabaran baru. Gigit, jilat, atau tiada apa-apa. Mereka akan berjumpa dengan produk yang berbeza. Kemudian mereka perlu lakukan apa yang kad mereka katakan. Seseorang akan sangat bertuah dan ada yang... Baiklah, tak mengapa. Ia akan menyeronokkan dan sangat lazat. Saya nak tengok. Hei, Bobby. Wah, ia adalah tapak coklat. Apa yang saya ada? Menggigitnya. Oh ya, Britney kena menjilatnya dan Bobby tiada apa-apa. Dia sangat kecewa. Oh, ayo Bobby. Bukan masalah besar. Ini baru pusingan pertama. Baiklah. Hei, jangan ganggu saya. Saya kena jilat tapak ini. Betapa sedapnya. Ia sangat berperisa coklat. Tunggu, Britney. Berhenti. Kamu menjilatnya di mana-mana. Ini dia, Tom. Nikmatilah. Terima kasih, Britney. Kamu sangat prihatin. Sekarang seluruh pai itu penuh dengan air liur. Oh, Bobby. Apa yang patut saya fikirkan? Betul. Saya akan gunakan katana. Mari kita potong. Ia berjaya. Dan ada madu dan Maltesers di dalamnya. Saya akan makan semuanya sendiri. Tom, cuba secepat mungkin. Bobby. Sedap. Saya mahu lebih dan lebih. Saya tahu ini penyepit baju. Tutup hidung saya dan sekarang mari tanggalkan stokin saya yang kotor dan berbau busuk ini. Saya akan letakkannya di atas meja dan tunggu. Orang-orang pasti akan pengsan. Ia berjaya. Baiklah. Mari kita teruskan. Satu hidangan yang sangat lazat. Bagus. Kawan-kawan, apa yang kamu semua sedang berdebat? Baiklah, Britney sudah membuat keputusan. Wah, jelly huba-buba. Bobby, awak bertuah. Britney kena jilat dan Tom tak dapat apa-apa. Mari kita mulakan dengan Britney. Mari kita lakukan ini. Membukanya dan sekarang memerahnya keluar. Betapa cantik dan sedap. Wah, ia sangat manis. Saya tak boleh tengok. Britney makan jeli saya. Beri kepada saya. Baiklah, mari kita perah keluar. Tidak semudah itu, tetapi ia berfungsi. Sedap. Saya mau semuanya. Sedap. Saya sangat lapar. Ini sangat hebat. Sekarang saya boleh buat belon daripada gula-gula getah saya. Wah, betapa hebatnya. Begitu besar gelembungnya. Satu idea. Saya tahu cara untuk kenakan Bobby. Mari kita pecahkan. Ia berjaya. Sekarang Bobby terperangkap dan ia kelakar. Oh, lihat apa yang ada di sana. Oh, adakah ini kerepek paling pedas di seluruh dunia? Kawan-kawan, lihatlah. Baiklah, apa yang saya ada? Menggigitnya. Saya kena jilat dan saya tak dapat apa-apa. Saya sangat bertuah dan awak mulakan, Bobby. Saya betul-betul tak nak buat ini. Saya benci benda pedas. Ia nampak menakutkan. Baiklah, saya cuma perlu jilat. Oh, tidak mungkin. Dia membakar. Oh, Bobby akan meletup. Tidak, Bobby tolong. Ia datang.
Tidaklah teruk sangat. Britney, saya tak tahu kenapa awak ketawa sebab giliran awak. Betul? Oh, gigitlah Britney. Tiada sokongan daripada awak. Baiklah, saya akan makan semuanya. Saya harap ia tidak terlalu pedas. Oh, tidak. Mulut saya sudah terbakar. Ia sangat panas. Tolong! Kawan-kawan, berhati-hati. Oh, Brittany telah meletup. Bagaimana keadaan kamu? Itu sangat besar. Apa itu? Ia terlalu teruk. Saya tahu. Maaf. Kawan-kawan, buka semuanya bersama-sama. Apa yang kita ada kali ini? Baiklah, ia adalah kek dan ear. Sangat comel. Ambil kad anda. Bobby tiada apa-apa? Britney, awak boleh gigit dan Tom boleh jilat semuanya. Menarik. Mari kita mulakan dengan Tom. Dia sudah lama tidak makan sesuatu yang sedap. Oh, itu pasti. Hei, cukup. Kamu akan menjilat seluruh kek itu. Oh, awak sangat manis. Bobby, terima kasih. Oh, ia sangat sedih. Saya tak mau hancurkan kek ini. Oh, tidak. Saya ada idea yang lebih baik. Mari kita cuba sedikit krim dahulu. Baiklah. Oh, itu sangat sedap. Saya mahu lebih. Dan lagi. Betapa sedapnya. Oh, Britney tidak memberi saya pilihan. Ya. Hei, kamu telah merosakkan kek saya. Dan ada krim di seluruh muka saya. Oh, tidak. Saya minta maaf. Kucing. Tetapi kamu sangat sedap. Saya minta maaf. Baiklah, giliran saya. Butang langgan. Perlukah saya tekan? Baiklah, itu lebih baik. Langgan dan jangan lupa tentang load-checks. Baiklah, kawan-kawan. Apa yang patut kita lakukan seterusnya? Letakkan semula, tutup dan voila. Kita ada ais krim. Mari ambil kad kita. Kamu boleh menjilatnya. Saya tiada apa-apa. Tidak. Dan saya boleh menggigitnya. Yahoo! Sementara Tom gembira, saya akan menjilat ais krim ini. Tetapi ia sedikit sejuk. Nafas berais. Wah, saya tak mau lagi. Betul ke? Wah, biar saya ambil sudu dan cuba ais krim yang sedap ini. Ia sangat berkrim, sedap dan manis. Oh, saya pun mahu. Tom, dia tak nak berkongsi. Saya tak boleh berhenti. Saya mau makan semuanya. Tapi ia semakin sejuk sedikit. Oh, Bobby, adakah kamu berpikir apa yang saya pikirkan? Mari kita curi ais krim ini. Betapa sedapnya. Cool. Ya, ia sedap. Kamu ada idea yang hebat, Britney. Saya tahu. Baiklah, ia semakin sejuk. Nafas berais. Bobby, itu sangat menyeronokkan. Ups, Tom, saya terlupa. Kawan-kawan, lihat apa yang kamu ada dalam pusingan ini. Wah, butang merah. Tapi kenapa? Apa yang patut kamu lakukan dengannya? Ia kelihatan menarik. Yes.
Adakah sesuatu sedang berlaku? Oh, ia datang! Baldi M&M's. Baiklah, tak mungkin. Baiklah, apa yang kad-kad kamu kasarkan? Bobby kena silat, Britney tiada apa-apa lagi. Jangan sedih dan Tom dapat gigit. Kamu yang paling bertuah. Tidak, Tom. Saya akan mula. Baiklah, saya perlu menjilat semuanya. Mari mulakan dengan gula-gula ini. Nampak sedap. Hei, ia sebenarnya sedap. Hei, Tom. Boleh tak? Tidak. Baiklah. Kemudian saya akan letakkan di sini. Hei, kamu sudah cukup. Saya tak perlukan itu. Sedapnya. Britney, mari kita minta Tom bagi sedikit gula-gula. Tom, boleh tak kongsi sedikit manisan? Tidak, ini semua untuk saya. Apa? Jadi mari kita kenakan dia. Kita ada dinamit. Mari bawa ke baldi dan aktifkannya. Semua gula-gula akan terbang ke udara. Baik. Apa? Dinamit. Yeay. Kawan-kawan, saya jatuh. Itu lebih baik. Kita akan dapat lebih banyak.